Kenapa diwajibkan rukun di dalam solat tumakninah? Tumakninah apa? Bukan. Tumakninah ni maknanya dia tenang. Cuba bayangkan kalau kita diajar tenang tu rukun solat. Tenang rukun solat. That means kalau awak tengah tak tenang, awak kena solat balik. Kita diberitahu berhenti sekejap. Tak, berhenti sekejap tu adalah manifestasi kepada tenang. Kita pergi fokus kat tu. Apa dia? Tak, berhenti sekejap tu betul. Betul. Cuma maksud ulama nak kata cara nak tenang tu adalah dengan berhenti. Jangan from one movement to the other movement without pause. Tapi jangan pula awak pause tapi tak tenang. Ada orang dia pause tapi pun tak tenang juga. That means the real purpose is to tenang. Tenang tu apa? Nak habis solat itu tak tenang. Nak cepat itu tidak tenang. Maksudnya kita dah langgar rukun solat kita. Sebab tu kadang-kadang solat kita tak buat apa-apa pun kepada kita punya perubahan diri. So apa makna tumakninah? Ketenangan. Dia kawan dengan perkataan mutmainnah. Dia lebih kurang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu tumakninah. Akar perkataan dia sama. Itma'anna yatma'innu. Tenang.